main judi. Apa yang tangkap anak saya? Lain tiba ada nak. Dia meeting sendiri Main dulu. judi itu. Haram, saya apa haram makan haram. Penduduk kampung orang asli Naik Angin tidak puas hati kepada anggota polis yang secara tiba-tiba mendakwa tanah yang mereka duduki telah menjadi hak individu lain. Baru-baru ini itulah satu video yang dikongsikan di media sosial memaparkan perselisihan faham membabitkan anggota polis dan penduduk orang asli viral di media sosial. Difahamkan, anggota polis datang ke kampung orang asli tersebut untuk mengambil tanah yang diduduki penduduk asli dan mendakwa tanah itu sudah menjadi hak individu lain. Namun, penduduk tetap mempertahankan tanah yang telah diduduki turun-temurun sejak nenek moyang mereka lagi dan mendakwa telah memohon pemilikan geran sejak lama lagi. Setakat ini belum ada sebarang kenyataan yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak dan berikut adalah video yang tulang. Ini bukan tujuan awak. Dapat tanya, ada. Malam pergi serang orang kampung. Kerja polis ni. Ini kerja tanah ni. Kerja polis ni. Apa ni? Jangan duk ugut saya. Tak ugut. Semalam yang ugut dulu. Siapa yang ugut? Siapa yang ugut semalam? Siapa yang ugut? Siapa yang ugut? Siapa yang ugut? Siapa yang masuk? Ada tu. Malam. Awak tolak orang perempuan dalam rumah dia semalam. Siapa yang tolak? Saksi semalam. Hei, saksi ramai weh. Jangan. Siapa yang nak main gari-gari ya? Jauh. Hei! Jauh dah. Dan tak payah. Tolak tapi tolak. Dan polis kurang ajar orang ni. Jangan sentuh orang. Jangan sentuh. Malam sentuh orang kampung tak boleh. Jauh. Siapa yang nak gari-gari lah suami saya tu. Ada tu, relax lah, relax. Saya ada tu main maki sini. Kita buat berbincang, jangan apa. Awak duduk situ, duduk kat situ. Tak, sama relax kan. Orang sini nong dajar ni. Ya. Saya cakap betul ni. Kan tu tak bagi siapa ketua. Memang jangan berbagi. Kampung ini hak orang kampung. Sikit ini kalau orang ambil kami nak makan apa ya? Tak, tu kata kita nak bincang pak cik. Kita nak bincang. Dah semalam apa kes? Semalam apa kes? Sekarang ni. Okey. Tak pasti apa kata. Apa? Kita panggil ni. Okey, ni pihak bilang. Kita datang nak berbincang. Faham tak? Yang kau ni tanah orang. Dah semalam geran. Tanah orang semalam apa? Orang asli turun-temurun tak ada geran. Lepas tu macam mana dah kira? Ikut undang-undang Jadi dia. apa? Tengok kebun orang lah. Hai, dia orang dah beli tanah ni cik. Dia bayar juta dah. Tak ada. Ini tipu. Bayar pada siapa? Tak ada. Tanah 999 dah. Macam mana boleh lulus tadi? Tanah ni warta apa? Orang Melayu. Tak gila. Tak gila jauh. Awak mungkin kenal. Siapa tak kenal awak? Jangan. Tak sekarang ni. Saya tak mahu kecoh-kecoh. Orang lama. Saya tak mahu kecoh-kecoh. Tanah ni turun-temurun dah. Cik, masa awal-awal tu, diorang dah bayar pampasan dah. Mana korang? Hak mana? Pampasan hak mana? Sebelum ni yang kilang tu semua 400 ekar. Ini cukup ke? Mana saya tahu? Masih dipan cucu. Dengar ni Kenapa masalah. terima? Orang bayar pasal tak ada nak berkumpul dengan orang asli sekali nak bincang. Ada bincang tak? Yang tu saya tak tahu. Kalau tak tahu jangan nak banyak ni. Awak tak tahu awak. Tak, relax. Sekali sini. Ni, sekali sini. Kurang macam ni. Kalau tak tahu jangan nak mandai-mandai. Ni cakap. Saya yang lebih tahu Cari orang siapa yang dia bagi duit tu kat siapa. Mana saya tahu? Ada orang kilang. Tak sini apa orang kilang dia. Dia saya tahu. Kalau tak ada jangan bagi dia buat. Tak payah bawa orang, mana-mana. Kita kena beradab kau tahu tak? Jangan buka sampai tak beradab. Itu kata dia orang nak bincang. Dia orang nak buat kerja. Kalau tahu lah. Apa? Bukan. Dia orang macam ni. Awak buat sampai tak buat juga kalau siapa? Demi Allah kami tak sebut benda tu. Siapa cakap nak ugut Ya, tahu. betul punya. Orang asli tak ada betul orang. Panggil apa yang mengugut nak bunuh. Panggil orang tu panggil. Ada nanti. Tak payah. Tak sekarang ni saya tak mahu nak main. Saya nak seorang dua orang je. Kita pergi ke balai ataupun Tak payah. Semua. Satu. Semua. Macam ni, kalau awak tak setuju. Sebab tanah orang kampung ni ramai sini. Nak bawa apa? Bawa seorang dua.
Dah, okey, tak apa. Tak mau nak pergi semua, jom pergi semua. Ni semualah di balas bincang. Awak Saya ni, awak okey. orang tiga orang pergi Ni, balai. masalah Pukul orang buat apa? Masalah apa Bila buat masa saya berkorang apa? macam Buat ni? apa pergi balai sebab kita orang pertahan ni. Ini dia ni. Ini. Okey madam. Okey, Seorang semalam- anggota polis. Semalam dia orang main judi. Kebenaran. Ni, saya Ini dia orang. judi, betul tak? Menjudi. Kurang apa? Siapa mencuri? Siapa mencuri? Asli tak ada haram. Kalau haram hak asal. Kalau orang Muslim asal dia bukan dudutan haram. Tanah Judi bukan asalan seorang asli. Tak ada haram haram. ini orang asli. Cakap dengan awak tak habis. Memang tak habis usul asal saya tak ada. Dengan awak sekali kan semalam pagi. Sekali lagi. Semalam Kalau ni. ini yang saya semalam dekat rumah datang macam apa cakap tak benda Awak sopan. main semalam main judi, awak tahu tak? Saya tak main judi, orang sini saya main judi. Apa yang bercakap dengan saya? Lain tiba ada nak. Meeting sendiri dulu. Haram saya apa haram makan haram. Kalau yang haram saya makan lauk semua haram. Awak ni makan lauk haram. Memang orang Saya tanya. di Malaysia ni. Hei, saya macam ini paling tak perkenan pada saya. Kita jumpa dalam meeting satu kali. Meeting lah banyak-banyak kali. Meeting memang betul. Kali meeting lah. Datang 1000 kali meeting pun boleh. Bodoh punya orang beli tanah haram macam ni. Rakan tu, dia tadi kata nak bunuh tu. Tak ada dah sebabnya dia nak bunuh tadi tu. Ini masih ini semalam ini. UCS ni datang rumah dia semalam. Menunjuk Dia main judi. dengan orang. Tak ada pengeluaran mau tangkap dia dah orang main judi. Tak ada waran, boleh tangkap. Main judi apa yang bercakap dengan saya? Lain tiba ada nak. Kita meeting sendiri dulu. Haram saya apa haram makan haram. Kalau yang haram saya makan lauk semua haram. Awak ni makan lauk haram. Memang orang Saya tanya. di Malaysia ni. Hei, saya macam ini paling tak perkenan pada saya. Kita jumpa dalam meeting satu kali. Meeting lah banyak-banyak kali. Meeting memang betul. Kali meeting lah. Datang 1000 kali meeting pun boleh. Bodoh punya orang beli tanah haram macam ni. Rakan tu, dia tadi kata nak bunuh tu. Tak ada dah sebabnya dia nak bunuh tadi tu. Ini masih ini semalam ini. UCS ni datang rumah dia semalam. Menunjuk Dia main judi. dengan orang. Tak ada pengeluaran mau tangkap dia dah orang main judi. Tak ada waran, boleh tangkap. Apa waran? Saya dah puluh tahun dekat Harung main judi. Ada main judi. Dia main apa? Dia tak berjudi. Dia main apa? Dia ucap dia main judi, dia main apa? Macam ini kan jadi orang payah. Saya. Okey, saya bukan nak gaduh ni. Saya pun tak cari gaduh. Malam awak datang bukan nak selesai, dia datang nak gaduh. Pesangan. Ya. Nanti kita tarik yang office. Memang Saya pun ada budi Alam pekerti. dah, tapi- Ada perasaan. Tapi tak beradab tu saya tak Tadi nak. dia kata tak beradab betul. kalau dah memang tak. Awak datang cari tak padam. Main mana? Datang menyerang. Awak datang menyerang. Awak datang menyerang. Apa awak Saya jangan. sikit gini ha. Sebab awak dulu sentuh. Tak, kau orang saya dah bagi berlembut dah. Saya tak kacau pun Lembut, langsung. lembut. Saya tak Awak ada. Ni, malam. haram. Ada. Malam kalau awak datang dengan cara elok, cakap Hey, elok-elok. saya cakap elok. Tak ada. Tapi dia orang mabuk. Dia orang cakap. Ada yang mabuk. Botol berapa ada? Hai. Orang ni orang tak minum. Oh, kita orang kenal ni. Awak orang ni tak pernah minum. Tak apa. Saya sabar je sekarang. Okey, awak sabar. Takut awak aja yang mabuk semalam. Jawatan awak tu. Sabar. Sabar. Awak bincang cukup-cukup. Awak cakap hari ni kan dia mana bawa kes lain tak demo pasal dia. awak kata motor kita ni awak nak seta semalam ke balai. Awak seta habis. Awak bayar habis. Saya memang tak suka lah orang ni. Dah habis dah. Dah habis pergi balik. Bukan dah habis tak apa. Ya. Saya takut nanti berulang lagi. Saya takut ada lagi tak habis. Okey, saya boleh manage. Tapi jangan macam ni, Datuk. Saya tak suka. Tak kecil pasal tanah kita orang tak kecil. Saya akan naik ke mana? Saya Sebab akan kita tuju mencari juga rezeki pada tanah. yang kebenaran saya. Tak kecil benda ni tu. Masa ni sebab kita orang mencari rezeki atas tanah. Saya perkuatkan hak saya, bukan hak orang. Okey. Minta maaf lah. Sebab kita orang pertahan hak kita. Biar dia cakap berbahasa sikit. Dah 3-4 kali, 5 kali dah. OCS ini, OCS nak mampus. Penting sawit.